Guys, hari ini kita menyaksikan orang kerja bangunan menukar atap zinc. Ada zinc tuh atapnya longgar. Kalau datang hujan tuh berbunyi krak kruk krak kruk krak kruk krak kruk tuntang tuntang tuntang. Jadi ada yang paku dia yang tercabut. Jadi kita saksikan guys macam mana cara membuat zinc yang tercabut paku. Oke guys, ayo guys. Ada musik deh. Kalau nak paku dekat atas boleh kah? Alih kan aneh. Atas kolam tak apa. Jai, kau ambil kayu tu Jai. Kau tolak yang ni. Oh, tolak. Tolak atas. Boleh lah lepas. Ujung dulu. Lagi. Oh, baru betul. Baru betul Pegabung pula di bawah. Pegabung di bawah tadi. Sepatutnya pegabung dekat atas. Pegabung ke bawah masuk air. Salam. Bang. Ya bang. Ni nak pasang zel sikit. Tak tahu lagi rumah lah. Cari-cari sana. Paling ujung. Iyalah bang, jarang datang sini. Itulah bukan jarang motor. Jarang datang sini berapa tahun dah. Sehat alhamdulillah. Masih tempat kita maghrib lagi. Masih sekarang lagi. Tengoklah keadaan abang. Ya. Tak sehat. Tak sehat satu. Kerja langsung tak ada. Itulah. Langsung Memang teruk sekarang. Teruk sekarang emang. Jahit pun kurang juga bang, bukan. Iyalah pasal itulah pasal kurang ni. Kalau tak Pada suntuk ni tak buat lagi buat juga. Buat. Oh. Buat tapi kurang lah macam bang cakap lah, Iyalah. kurang. Tak macam dulu. Parking kat mana? Situ. Depan sana. Oh, kat atas sampah. Oh, jauh juga Ni zinc cabut. Oh, ya.
Sini sih motornya. Yes. Oke. Dia kurang bang sekarang, tak Hmm. macam dulu. Iyalah betul lah. Tak tahu lah orang buat remake pun tak laku juga. Apapun abang habis minyak kereta sih. Ya. Duit langsung tak ada. Alamak. Abang minta untuk minyak kereta aja sikit. Saya pun susah ya. Iyalah betul. Tapi itulah setakat. Saya pun bayar serumah lagi bang. Iyalah. Saya bayar lagi Iya. serumah. Kalau ada tak apa. Oke dah. Oke bang. Tak singgah loh. Tak singgah. Pasal kita di dalam. Ya. Iyalah. Ya. Oke. Bunyi-bunyi semua bang. Hah? Bunyi-bunyi semua. Angin tiup yang goyang. Iyalah. Nasib boleh paku. Iya. Oke, jom. Oke dah. Sip.